Fakta menunjukkan bahawa menurut kajian terbaru, faktor genetik hanya menyumbang kira-kira 25% kepada jangka hayat manusia. Jadi, apakah yang menentukan 75% yang selebihnya? Jawapannya terletak pada tabiat gaya hidup yang anda ulangi setiap hari. Apa yang anda masukkan ke dalam mulut sebaik sahaja bangun pagi, bagaimana anda menggerakkan badan sepanjang hari dan perasaan anda sebelum tidur. Pengulangan perkara kecil ini mengubah sel-sel anda setiap hari dan menentukan hasil besar yang dipanggil jangka hayat. Kesannya sangat besar, sungguh, hari ini. Berdasarkan kajian terhadap warga emas yang masih cergas walaupun berusia lebih 100 tahun dan perspektif perubatan geriatrik terkini, saya Dr. Imam Santoso akan merumuskan 5 ciri utama tubuh yang panjang umur mengikut kedudukan. Terutamanya mengenai amalan berjalan kaki yang akan diperkenalkan di tempat keempat. Anda mungkin berfikir ia adalah kaedah kesihatan yang sudah biasa didengar, tetapi sebenarnya ramai orang melakukan kesilapan dalam caranya. Sekadar berjalan bukan sahaja tidak membantu, malah kadang-kala boleh memudaratkan. Dan di tempat pertama, terdapat faktor tidak dijangka yang lebih menentukan jangka hayat berbanding pemakanan atau senaman. Perkara ini tidak memerlukan kos dan boleh diamalkan segera mulai hari ini. Tetapi jika anda tidak mengetahuinya, keberkesanan penjagaan kesihatan anda akan berkurangan separuh. Melalui video ini, saya berharap anda mendapat rutin kehidupan khusus untuk bukan sekadar hidup lama, tetapi dapat berjalan dengan kaki sendiri, berfikir dengan otak sendiri dan tersenyum hingga ke penghujungnya. Mari kita lihat bermula dari kedudukan kelima. Di saluran ini, kami berkongsi maklumat praktikal untuk meningkatkan jangka hayat sihat bagi anda yang berusia 65 tahun ke atas. Agar tidak terlepas berita terkini, saya cadangkan anda melanggan saluran ini sekarang juga. Ciri tubuh panjang umur yang kelima ialah tabiat pemakanan. Intinya adalah amalan pemakanan yang tidak mengotorkan usus secara berterusan. Adakah anda terlalu bimbang tentang apa yang perlu dimakan sahaja demi kesihatan? Apabila mendengar tempe itu baik atau ikan kembung itu bagus, anda hanya makan makanan itu sahaja secara berterusan, sudah tentu itu pilihan yang baik. Namun, jika kita melihat keadaan usus individu yang sihat dan panjang umur, terdapat satu ciri yang sama, iaitu kekuatan untuk membuang adalah sangat tinggi. Apabila usia meningkat, pergerakan usus secara semula jadi menjadi perlahan, menyebabkan sembelit atau penyerapan nutrisi berkurangan. Dalam keadaan usus yang kotor, tidak kira betapa baik suplemen yang anda ambil, ia tidak dapat diserap dan hanya berlalu begitu sahaja. Masalah yang lebih serius ialah sisa yang terkumpul dalam usus akan membusuk menjadi bahan toksik yang kemudiannya mengalir ke seluruh badan dan menyebabkan penuaan saluran darah. Jadi, bagaimana untuk mengekalkan usus yang bersih dan muda? Saya akan perkenalkan 3 bahan makanan panjang umur yang mudah didapati di pasaraya Malaysia. Pertama ialah serat larut air. Bunyinya sukar, tetapi ia bermaksud bahan makanan yang melekit dan licin seperti rumpai laut, bendi dan oat. Makanan ini menyerap air dalam usus, berubah menjadi seperti gel dan membungkus sisa yang melekat untuk ditolak keluar dengan bersih. Di meja makan Encik Ahmad yang panjang umur, selalunya terdapat sup sayur atau hidangan yang mempunyai tekstur sebegini. Kedua ialah kombinasi makanan tapai. Bukan hanya makan tempe atau yogurt sahaja, tetapi mengambil pelbagai jenis makanan tapai bersama-sama. Contohnya, mencampurkan tempe dengan sedikit jeruk atau menambah bahan tapai dalam sup. Bakteria juga mempunyai keserasian. Dan lebih banyak kepelbagaian bakteria yang masuk, persekitaran usus akan menjadi subur seperti taman bunga. Ketiga ialah menambah sedikit lagi protein yang sering terlepas pandang. Apabila usia meningkat, menyediakan daging atau ikan menjadi leceh. Jadi ramai yang hanya makan nasi dengan kuah atau sekadar roti dan kopi. Namun, otot yang menggerakkan usus juga diperbuat daripada protein. Jika protein tidak mencukupi, dinding usus menjadi nipis dan lemah. Bayangkan satu porsi protein bersaiz tapak tangan untuk setiap hidangan, seperti sebiji telur, separuh blok tauhu atau sepotong ikan kembung. Ini sahaja sudah cukup untuk membuatkan usus bergerak cergas semula. Kunci utama ciri kelima bukanlah mencari makanan istimewa, tetapi tabiat makan yang mengekalkan kebersihan usus dengan meningkatkan kuasa pembuangan. Seterusnya ialah ciri tubuh panjang umur yang keempat.
Bahagian ini mungkin anda rasa sudah sedia maklum kepentingannya, iaitu tabiat berjalan setiap hari. Namun, terdapat perangkap besar yang ramai orang terlepas pandang. Apabila saya berjalan di Taman Tasik Titiwangsa atau kawasan perumahan di Kuala Lumpur, saya sering melihat warga emas yang berjalan dengan muka berkerut dan tercungap-cungap demi melakukan senaman berjalan. Atau ada yang melihat pengira langkah dan memaksa badan yang letih untuk mencukupkan 10,000 langkah. Saya ingin jelaskan bahawa untuk hari tua yang sihat, anda tidak perlu memaksa diri berjalan 10,000 langkah sehari. Kajian terbaru menunjukkan bahawa selepas usia 70 tahun, berjalan antara 4,000 hingga 7,000 langkah sehari sudah memadai untuk mendapat kesan kesihatan yang cukup. Malah, berjalan secara berlebihan berisiko merosakkan sendi lutut dan pinggang serta meningkatkan radikal bebas yang mempercepatkan penuaan. Individu yang sihat dan panjang umur tidak menganggap berjalan sebagai senaman yang membebankan, tetapi menikmatinya sebagai sebahagian daripada kehidupan. Di sini, saya ingin kongsikan satu cara simpanan khas semasa dalam perjalanan ke kedai runcit. Ini bukan simpanan wang ringgit Malaysia, tetapi simpanan otot. Caranya sangat mudah, iaitu lebarkan langkah anda sebanyak 5 cm lebih luas daripada biasa. Apabila bersiar-siar atau ke pasar, cuba melangkah sedikit lebih besar. Bayangkan tumit mencecah tanah dahulu dan kemudian menolak ke hadapan. Apabila langkah menjadi lebar, tulang belakang akan tegak secara semula jadi dan otot besar di belakang paha serta punggung akan digunakan. Otot yang jarang digunakan ini akan dirangsang oleh perubahan kecil ini dan kekal berfungsi dengan cekap. Satu lagi perkara penting ialah merasai perubahan musim semasa berjalan, melihat bunga kecil yang mekar di tepi jalan, merasai angin yang sepoi-sepoi bahasa atau melihat langit yang cerah. Apabila anda menggunakan pancendera semasa berjalan, pelbagai kawasan otak akan dirangsang bersama yang membantu mengekalkan fungsi kognitif. Kesan berjalan sambil memandang ke bawah demi mengejar angka adalah sangat berbeza dengan berjalan sambil mendongak menikmati pemandangan. Sekarang kita lihat kedudukan seterusnya. Ciri tubuh panjang umur yang ketiga paling penting ialah tabiat pagi. Sama ada tabiat ini diamalkan dengan betul atau tidak akan menentukan keadaan anda pada hari tersebut dan dalam jangka panjang, ia sangat mempengaruhi kualiti tidur. Intipati ketiga ialah meminum secawan air suam sebaik sahaja bangun dari tidur. Apabila mendengar perkara ini, anda mungkin berasa ragu dan berfikir ia hanyalah secawan air biasa. Namun, kuasa secawan air suam ini mempunyai kesan yang lebih mendalam dan luas daripada ubat perut sekalipun. Semasa tidur, kita kehilangan air melalui peluh kira-kira sebanyak secawan air. Badan yang bangun pada waktu pagi adalah seperti spen yang kering dan darah juga cenderung menjadi pekat. Inilah sebabnya mengapa risiko serangan jantung atau strok lebih kerap berlaku pada waktu pagi. Oleh itu, adalah penting untuk minum air suam yang suhunya hampir dengan suhu badan, bukannya air sejuk. Bayangkan air suam itu mengalir lembut melalui esofagus ke perut. Perut mula menjadi panas dan organ-organ yang sedang tidur seolah-olah dikejutkan dengan lembut untuk mula bekerja. Dalam proses ini, saraf yang menenangkan badan akan diaktifkan secara semula jadi dan keseimbangan saraf autonomi yang mudah terganggu sepanjang hari akan diselaraskan dengan tenang. Sebenarnya, ramai warga emas yang kekal sihat memberitahu bahawa mereka mengamalkan tabiat ini tanpa usaha yang berat. Ada yang bangun pagi terus memasak air di dapur, membancuh teh nipis dan meminumnya sebagai permulaan hari. Pengulangan ringkas inilah yang menjadi asas panjang umur. Caranya lebih mudah daripada yang disangka. Malam sebelum itu, isi air dalam cerek, masak pada waktu pagi dan biarkan seketika sehingga wapnya reda. Suhu yang boleh diminum dengan meniup sedikit adalah yang terbaik. Pada hari yang sibuk, air yang dipanaskan dengan ketuhar gelombang mikro juga tidak mengapa. Yang penting bukan kepanasan, tetapi kehangatan yang membasahi bahagian dalam badan tanpa terburu-buru. Buka sedikit tingkap untuk menghirup udara segar, nikmati air suam perlahan-lahan dan rasakan kesyukuran kerana masih dapat bernafas pada hari ini. Secawan air ini yang didoakan agar hari anda berjalan lancar adalah lebih baik daripada rawatan anti penuaan yang mahal. Pastikan anda mengamalkannya bermula pagi esok. Ciri tubuh panjang umur yang kedua adalah masa pemulihan yang tidak kurang pentingnya daripada pemakanan atau senaman,
Ia adalah tidur yang dalam dan berkualiti untuk membersihkan otak. Adakah anda tidur nyenyak malam tadi? Tidak sedikit individu seperti Puan Fatimah yang sering terjaga di tengah malam atau bangun terlalu awal pagi dan sukar untuk tidur semula. Namun, ada satu fakta yang ramai tidak tahu, iaitu semasa kita tidur, kerja pembersihan yang luar biasa sedang berlaku tanpa henti di dalam otak. Cecair khas yang mengalir di dalam otak seolah-olah membasuh sisa yang terkumpul sepanjang hari dan mengemaskan sampah otak. Ini termasuk bahan yang dikenali sebagai punca utama demensia. Dalam erti kata lain, tidur nyenyak bukan sekadar rehat, tetapi cara paling pasti untuk membersihkan seluruh otak serta menjaga daya ingatan dan pertimbangan. Satu perkara yang perlu ditegaskan ialah tidur yang lama bukanlah segalanya. Apabila usia meningkat dan aktiviti berkurangan, masa tidur yang diperlukan juga akan menjadi lebih pendek secara semula jadi. Jika anda tidak cukup 6 atau 7 jam, tetapi tidak merasa mengantuk yang teruk pada waktu siang, tidak perlu terlalu bimbang. Yang paling penting ialah kualiti tidur, bukannya tempoh masa. Terutamanya, sejauh mana anda dapat merehatkan otak dalam tempoh tidur nyenyak yang datang kira-kira 1 jam setengah pertama selepas terlelap. Untuk membantu perkara ini, saya perkenalkan 2 ritual kecil malam yang boleh diamalkan mulai hari ini. Pertama, ialah tabiat merendahkan cahaya lampu selepas makan malam. Lampu rumah kita sering kali terlalu terang walaupun sudah malam. Cahaya putih yang kuat seperti di kedai serba neka akan terus mengejutkan otak dan membuatkan ia berfikir hari masih siang. Selepas makan, cuba tutup lampu shilling dan gunakan lampu meja atau lampu hiasan sahaja. Di bawah cahaya oranye yang lembut, badan akan mula merembeskan hormon yang mengundang tidur secara semula jadi. Kedua ialah meletakkan kebimbangan dalam otak ke atas kertas. Adakah anda pernah sukar tidur kerana memikirkan urusan ke hospital esok atau teringat kata-kata yang diucapkan pada siang hari? Kebimbangan akan menjadi lebih besar seperti bola salji jika disimpan dalam kepala. Sebelum tidur, tuliskan perkara yang dibimbangkan dan apa yang perlu dilakukan esok dalam buku nota kecil. Apabila menutup buku itu, hantarkan isyarat kepada otak bahawa masalah ini telah diserahkan kepada kertas dan anda boleh berehat seketika. Secara ajaib, ini sahaja sudah cukup untuk meringankan beban fikiran dan memudahkan anda tidur. Malam bukan masa untuk bertahan, tetapi masa yang berharga untuk merehatkan diri yang telah penat bekerja dan membersihkan otak. Apabila tabiat memalapkan cahaya dan menenangkan hati ini terkumpul, badan dan ingatan anda pasti akan berubah. Akhirnya, tiba masanya untuk mendedahkan kedudukan pertama. Walaupun anda mengamalkan pemakanan, senaman tabiat pagi dan tidur dengan tekun, jika elemen pertama ini tiada, kesihatan kita boleh runtuh dalam sekelip mata seperti rumah yang dibina di atas pasir. Intipati utama ciri tubuh panjang umur tidak lain tidak bukan ialah perasaan terhubung dengan orang lain. Adakah ini kedengaran seperti sekadar nasihat motivasi? Namun, ini adalah fakta nyata yang disahkan oleh kajian selama berpuluh-puluh tahun. Terdapat satu kajian jangka panjang yang dianggap antara yang paling lama di dunia yang menjejaki manusia selama berpuluh-puluh tahun untuk melihat apa yang membuatkan mereka sihat dan bahagia. Hasilnya berbeza daripada jangkaan ramai. Ia bukan saiz harta, bukan kemasyhuran dan bukan juga petunjuk kesihatan yang diukur dengan angka. Kesimpulannya hanya satu, iaitu hubungan kemanusiaan yang hangat. Sebaliknya, perasaan terasing dan kesunyian adalah racun yang membawa maut kepada kesihatan. Individu yang merasa sunyi yang amat sangat mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi berbanding mereka yang tidak, malah kesannya dikatakan setara dengan menghisap beberapa batang rokok sehari. Kesunyian menyebabkan keradangan kronik dalam badan, menurunkan sistem imun dan mempercepatkan penuaan dengan ketara. Ini tidak bermakna anda perlu mencari ramai kawan atau bergaul dengan sesiapa sahaja setiap hari. Jika anda memaksa hubungan, ia akan menimbulkan stres dan hilang makna asalnya. Perasaan terhubung yang dimaksudkan di sini ialah keyakinan tenang bahawa anda mempunyai tempat yang jelas dalam masyarakat dan diperlukan oleh seseorang. Jadi, bagaimana untuk mendapatkan semula perasaan ini? Ada 3 tindakan kecil yang boleh diamalkan mulai hari ini. Pertama ialah menambah 1 lagi ucapan salam. Apabila bertemu jiran di lift Pangsapuri, jangan sekadar berkata apa khabar, tetapi tambahlah ayat seperti cuaca hari ini sangat bagus, ya, atau baju itu sangat sesuai dengan anda. Mengucapkan terima kasih kepada juruwang di pasar raya sambil memandang matanya juga sudah mencukupi.
Interaksi singkat ini merembeskan bahan dalam badan yang membantu kebahagiaan dan kestabilan serta memberi kesan kepada perlindungan saluran darah dan jantung. Kedua ialah menjaga sesuatu. Apabila pertemuan dengan orang terasa membebankan, menyiram pasu bunga sahaja sudah memadai. Kesedaran bahawa ada makhluk yang akan layu jika anda tidak menjaganya dan perasaan memegang peranan untuk seseorang akan membangkitkan semula semangat hidup. Interaksi harian dengan haiwan peliharaan atau tumbuhan mewujudkan hubungan yang senyap tetapi mendalam, dan ketiga yang paling penting ialah berbaik dengan diri sendiri. Ciri persamaan orang yang sihat dan panjang umur ialah mereka tidak membenci diri sendiri. Walaupun ada bahagian badan yang sakit dan berdenyut, mereka tetap berterima kasih kepada badan kerana telah bertahan sejauh ini. Walaupun ada kesilapan dan kekesalan, mereka menerimanya sebagai sebahagian daripada kehidupan. Individu yang boleh berkata-kata lembut kepada diri sendiri sebegini tidak akan merasa sunyi. Sikap hati ini mempengaruhi setiap sel dan akhirnya menjadi kuasa panjang umur yang paling kuat untuk membawa kehidupan yang lebih tenang dan bahagia selama bertahun-tahun. Mari kita ringkaskan semula kandungan tadi. Ciri kelima ialah tabiat makan yang tidak mengotorkan usus. Keempat ialah kaedah berjalan dengan melebarkan langkah tanpa taksub pada jumlah langkah. Ketiga ialah mengawal saraf autonomi dengan secawan air suam sebaik bangun pagi. Kedua ialah tidur yang dalam untuk membersihkan sisa otak dengan merendahkan cahaya. Dan yang pertama serta paling penting ialah hati yang merasa terhubung dengan orang lain. Jika dilihat kembali, tiada satu pun daripada perkara ini memerlukan mesin khas, teknologi yang sukar atau kos ringgit Malaysia yang tinggi. Semuanya hanyalah tabiat kecil yang sudah kita ketahui tetapi sering diketepikan kerana alasan sibuk atau leceh. Namun, kekuatan untuk meneruskan pilihan kecil ini setiap hari akan mengubah badan dan arah hidup anda dengan lebih jelas daripada ubat yang mahal. Anda tidak perlu membuat rancangan yang hebat untuk esok. Mulakan dengan meminum secawan air suam perlahan-lahan selepas bangun pagi esok atau malam ini sebelum tidur. Cuba ucapkan terima kasih kepada diri sendiri di hadapan cermin kerana telah bertahan dengan baik hari ini. Jika anda rasa boleh melakukannya dan mahu mencuba mulai esok, sila tinggalkan azam anda di ruangan komen. Setiap azam kecil anda akan menjadi galakan kepada orang lain. Saluran ini akan terus menyampaikan cara penjagaan badan dan hati untuk menjalani kehidupan selepas usia 60 tahun dengan lebih selesa dan menyeronokkan. Saya, Dr. Imam Santoso, berharap dapat bertemu anda lagi dalam video seterusnya dalam keadaan yang sihat.